Korang kena ada satu wifi kamera yang cute macam ni dekat rumah korang. Barulah senang korang nak track aktiviti yang ada dekat dalam rumah korang. Korang just letak atas almari, plug, dan juga korang boleh monitor daripada jauh. Jom kita unboxing. Korang tengok cute gila kan wifi kamera ni. Alright, so jom kita tengok apa dekat dalam. Itu dia guys. Ada satu user manual, ada satu USB cable, dan ada satu wifi kamera berbentuk kucing. Kat sini dia punya kamera, kalau kita tengok kamera lens dia besar, dan dekat sini dia punya speaker. Jadi kalau kita nak berkomunikasi dengan orang pun boleh. Kat belakang tempat untuk kita nak plug dia punya power, dan dekat sini ada on off. So guys, bagi orang yang dah berkeluarga, ada anak-anak yang kadang-kadang terpaksa tinggal dia orang dekat rumah, mungkin korang boleh track aktiviti dia orang menggunakan wifi kamera yang cute macam ni. Okay, so jom kita plug dia punya power. System is starting. Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. Connecting. Senang gila je nak pair dia guys. Network connected. Line successfully. Camera ready. Okay guys, so korang boleh tengok hasil dia dekat sini. Dan untuk hasil dia ni, korang boleh tengok cerah, cantik dia punya kualiti dia. Dan kita boleh tukar antara HD dan juga SD. Lepas tu guys, benda ni dia tak boleh lah pusing secara automatik. Jadi kita tak boleh nak control dia untuk pusingkan dia. Kita cuma boleh monitor setempat je lah. Tapi benda ni sangat-sangat cute guys. Sangat mudah guna. Sesuai untuk korang letak kat dalam rumah korang untuk monitor pergerakan anak-anak ke. Dan kalau korang nak berkomunikasi dengan orang yang ada dekat dalam rumah tu, korang just tekan je butang mikrofon dekat smartphone korang dan suara korang akan keluar dekat bahagian sini. So korang boleh berkomunikasi dengan orang tanpa perlu call ataupun tanpa perlu WhatsApp diorang pun. Kalau korang berminat, check out kat beg kuning di bawah. Menarik kan?